Allahu Akbar. Puluhan tahun berwuduk kosong, langsung kita tidak pernah mendoakan seluruh anggota-anggota wuduk kita sebagaimana doa pada segala anggota wuduk disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, diterjemahkan dalam Hidayatus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Daripada mula berwuduk semuanya doa memohon pengampunan. Satu, selesai berwuduk menghadap kiblat, baca pula doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku daripada kalangan hamba-Mu yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku daripada kalangan. Minta pula doa bertaubat dan doa penyucian. Ketiga, solat sunat wuduk. Masya Allah, sempurnanya wuduk kita setiap hari dengan doa pada anggota wuduk, doa selepas wuduk dan solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang sehingga kerana solat sunat wuduk itu yang diamalkan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sehingga ketika Isra dan Mi'raj, Sayyidina Bilal masih hidup di Mekah, tapi ketika Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit, Nabi SAW mendengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga Allah. Berapa ramai orang Islam yang peduli nak sempurnakan wuduk dia dengan semua doa-doa pengampunan sampai solat sunat wuduk tadi. Kononnya kita nak anggota wuduk kita bercahaya pada hari kiamat. Walaupun tidak wajib, walaupun amalan-amalan itu sunat, amalan itu sunnah, tidak wajib, tapi kita mengharapkan kesempurnaan, betul. Rupa-rupanya sempurnanya dengan mendoakan anggota setiap wuduk, mendoakan anggota wuduk kita setiap kali berwuduk, doa selepas wuduk, solat sunat wuduk, rupa-rupanya bukan sekadar menyucikan jasmani kita, bahkan membersihkan rohani kita. Hebatnya ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, kalau kalian amalkan, jaga sungguh-sungguh, doakan setiap anggota wuduk, doa selepas wuduk, solat sunat wuduk, kalian sungguh-sungguh, hebatnya apa dia? Sampai satu tahap kalian tak tahu kenapa hati kalian, walaupun kalian tak salah, tapi hati kalian suka minta maaf pada orang. Tumbuk pun sanggup, bercerai-berai pun sanggup, tapi kenapa tiba-tiba selepas aku beramal dengan amalan wuduk yang aku jaga sesempurna itu tadi, aku tiba-tiba, walaupun aku tahu aku betul, tapi hati aku sangat rendah untuk minta maaf kepada orang lain. Kenapa ya Allah tiba-tiba aku beramal dengan amalan, aku jaga wuduk aku doakan setiap anggota wuduk aku mohon pengampunan, aku baca doa selepas sunat, lepas wuduk, aku solat sunat wuduk. Sekarang ni aku sangat mudah memaafkan orang lain walaupun orang itu pernah menghancurkan maruah aku. Dialah yang sebar fitnah terhadap aku di kampung ni, sampai satu masa dulu aku malu nak keluar rumah. Tapi ya Allah, kenapa tiba-tiba teringat nak maafkan dia? Ya Allah, orang yang pernah tipu ratusan ribu duit aku, tak kaya dengan kamu tidak menghalalkan, kamu tidak miskin kerana menghalalkan duit tadi. Kerana aku sedar bahawa dunia ini semuanya sementara. Itulah hikmah kenapa para ulama memulakan segala bab dengan bab taharah, bab penyucian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bila jaga amalan wuduk tadi dengan doakan setiap anggota wuduk, doa selepas wuduk, solat sunat wuduk, kita rasa heran kenapa tiba-tiba kita dah tak pandai nak menilai dan menghukum orang lain. Dulu tengok orang buat maksiat, kita mengata, kita mengumpat, kita cakap macam-macam. Kita rasa lawyer tengok orang yang buat maksiat ni.
Tapi tiba-tiba lah ni kita tengok orang buat maksiat, mulut kita terpacul dengan perkataan insya-Allah dia akan jadi orang baik. Kita heran pasal apa dulu aku tak lagu tu. Kenapa lah ni bila Allah bersihkan hati aku dengan amalan wuduk, 3 amalan wuduk yang aku jaga tadi, aku tengok orang jahat, aku tengok orang tak semayang, aku tengok perempuan seksi, mulut aku kata insya-Allah dia akan jadi wanita solehah. Mulut aku kata insya-Allah mereka ni akan jadi orang baik. Kalau tidak, dulu akulah orang pertama yang memutuskan menghalalkan putus satu rahim dengan sebab berbeza parti politik. Akulah orang yang akan memusuhi orang ni habis-habisan. Tapi kenapa setelah aku jaga amalan wuduk ni, kalau aku berparti, dia berparti, tapi aku dah mula terasa indahnya ketika aku berparti. Allah mula jaga hati aku mula jaga akhlak aku. Berparti silakan, tapi dengan politik nubuah, politik kenabian, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan bersihkan hati kita. Setelah selesai dengan 3 amalan berwuduk, kita mula melangkah untuk menunaikan solat fardu. Allah didik kita hikmah daripada berjemaah. Hikmah daripada berjemaah, apa yang berlaku? Allah didik hati kita lagi sekali nak bersihkan hati kita. Imam, Allah bersihkan hati imam. Sunnah Nabi SAW, pusing tengok ke belakang, tengok jemaah sebelum itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam pusing belakang, tengok imam, tengok makmum dapat pahala. Sebut betulkan saf, dapat pahala. Ketika itu pakat merendahkan diri. Allah nak bersihkan lagi hati dalam saf. Dalam saf saja nak boleh anak jari kaki kita bertemu dengan anak jari kaki orang sebelah, bahu bertemu bahu. Cukup susah sebab dalam ni penuh dengan sombong. Sunnah yang telah berkubur. Nak temukan anak jari kaki dengan anak jari kaki orang sebelah, sombong kita. Orang rapat kita lari, orang rapat kita lari. Saya kenal, saya duduk sebelah belakang maghrib, saya rapat, pakcik tu lari. Saya rapat, dia lari lagi. Saya rapat kali ketiga, dia tengok muka saya, dia kata apa rapat. Ni jenis pekat tak cayak langsung. Jenis buat kelok semua tak tahu simpan separuh, tunggu tahun depan. Apa dia ustaz yang pekat tak cayak langsung? Apa dia ustaz yang jenis tak tahu simpan separuh, buat kelok semua? Bodoh tu lah. Kan? Dia tak puas hati lagi. Lepas dia kata dekat saya apa rapat-rapat, dia keluar soft tu, dia pergi masuk soft belah sana. Saya pun rapat dengan orang yang seterusnya. Pakcik yang seterusnya tu, bila saya rapat, dia tengok muka saya, sabarlah nak, orang jahil nak buat lagu mana. Pakcik tu kata bukan saya. Saya sengih kan, tak apalah kan. Para guru, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, nak rapatkan saf tu pun nak buang kesombongan, nak bersih. Masya Allah. Daripada was-was, surah An-Nas, surah Al-Nas, untuk menghindarkan was-was sebelum mengangkat takbir. Angkat takbir dengan penuh kerendahan. Sunnah tengok tempat sujud, bukan tengok depan. Hatta solat depan Kaabah pun sunnahnya tetap tengok tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Saya baru 3 hari bawa balik jemaah umrah. Tiap-tiap bulan pi. Bulan depan bukan tak mau pi, saya kata tak mau pi, orang tahu orang berebut nak pi tanah haram, dia tak mau, bukan tak mau pi, tak larang. Nak menguruskan manusia ni, ya Allah. Saya rasa lagi senang urus kambing saya kat kandang. Urus manusia ni mulut. Kat tanah haram pun mencarut dekat mutawif. Ada kat tanah haram maki mutawif pasal dia rasa dia bayar mahal sangat. Sombong, bawa sombong ni. Allah didik daripada wuduk sampai ke solat nak rendahkan hati kita. Apa dia? Hang Sultan,
ketika hang sultan, hang perdana menteri, hang menteri besar, bila hang duduk belakang imam, imam kena ikut hang ke hang kena ikut imam? Siapa ikut siapa? Sultan semayang belakang imam, imam kena ikut sultan ke sultan ikut imam? Sultan ikut imam. Kan? Dia tak boleh imam, tak apa tuanku angkat takbir dulu, bangang je imam kan. Contoh kan. Ada oleh sebab dia sultan, oleh sebab dia perdana menteri, Datuk Seri angkat takbir dulu. Selagi kalau Datuk Seri nak rokok dulu, Datuk Seri buat isyaratlah kat saya. Gila ke apa? Pada ketika itu yang jadi makmum hatta dia sultan sekali. Sebab tu orang belakang imam pun kena ada ilmu. Jangan nanti bila tak ada ilmu, bila imam sujud, oleh sebab dia jahil tapi berebut duduk belakang imam ni. Imam sujud, tiba-tiba kaki tu imam terkena kepala dia. Dia pula pergi sepak kepala orang belakang. Orang belakang pergi sepak kepala orang belakang lagi. Pasal apa? Tu imam buat. Nak bagi sama semua kan. Tu yang jenis pekat sangat, tak cayak langsung. Kan? Jangan bawa peluang semua, simpan tahun depan. Kan? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita sebab tu kerendahan hati kita, kita jahil, kita belajar. Dahlah tak nak mengaji, duk hurai yang ustaz mengajak malam ni. Sagi ni tengok jam tak berhenti, 9:02 minit dah, ustaz pukul berapa nak berhenti. Tengok jam tak berhenti, macam nak cepat. Apa benda dia mengajak tu tak, kita tak pernah dengar sebelum ni. Memanglah hang tak pernah dengar sebab hang tak mengaji. Betul tak ni? Dia pergi bergantang-gantang diumpatnya ustaz. Siapa dekat sini tak pernah mengumpat ustaz, jangan angkat tangan. Semua tak pernah, nampak? Bagus. Lagi sekali, siapa sini yang tak pernah mengumpat ustaz, angkat tangan. Tengok semua pernah. Abang pernah mengata ustaz ke depan ni? Tak pernah. Abang jujur bang, pernah mengata? Ada. Abang pernah mengata ustaz? Cari muka pernah mengata. Wah, hajar ni ustaz. Mai ustaz kasak dia komplain. Kasak sangat. Kena macam ustaz Abdullah Khairi tu. Hoi! Baik kita belah, tak ada hikmah langsung. Kasak nak mampus, terkejut kalau aku mati tadi. Mai ustaz aja ni lembut. Lembut, slow. Mengantuk, tak ada isu semasa langsung. Buatlah lawak sikit pun tak kena juga. Orang lagu tu ada tak dalam masyarakat kita? Ada tak? Dekat sini ada tak? Cuba tunjuk, kita pegang ramai-ramai, mai dia suruh di depan. Wah, hajar tu ustaz malam ni cari gaduh kan. Pegang ramai-ramai, suruh duduk depan, hang duk komplain ustaz sangat, ustaz tu tak betul lah ni, hang cakap tengok. Mari Tok Kadi siapa pun, semua Tok Kadi pejabat agama tu semua tak bagus, semua tak betul. Dia seorang je betul. Betul tak Syekh Hakimin? Syekh Hakimin ni dia kata dah 2 kali dah main duk balik, dia dah tak mau duk balik. Dia pergi hantar surat panggil dia pula main duk balik. Orang baling sayang sangat ke dia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina